Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismuja Channel dan juga The Paci. Gitu. Okey. Untuk topik hari ini kita santai-santai saja untuk membagi tahu kalian juga yang berada di Malaysia kah, berada di Indonesia kah. Lagi-lagi teman-teman kita yang berada di Indonesia, ini kita ingin perkenalkan satu content creator daripada Malaysia, iaitu namanya Khairul Aming. Dia ni kan kenapa selalu jadi sensasi di Malaysia disebabkan konten masakan dia. Lagi-lagi pada waktu bulan puasa Ramadan ini guys, bermacam-macam benda berlaku. Lagi-lagi selalu dia buat 30 resepi 30 hari. Jadi dia increase pergi ke 60 resepi 30 hari begitu. Dan juga kali ini minggu lepas dia macam sediakan macam apa tu, dia bagi inilah juga, bagi sesuatu macam dia jadi cikgu kepada anak murid, dan anak murid dia semuanya daripada geng-geng TT, geng-geng IG, YT dan sebagainya. Semua yang social media ni orang-orang cuba untuk memasak. Memasak, ada yang jadi, ada yang student repeat, ada yang student berjaya buat. Konten dia macam gini guys. Hey, what's up guys? 7 tahun lepas aku ada buat video aiskrim goreng, tapi aiskrim tu hilang. Sampai sekarang tak jumpa. Aku macam, mana aiskrim aku letak tadi? Hilang. I tried to find it but I couldn't. So hari ni kita nak buat comeback. Hey, what's up guys? Disebabkan hati cikgu sedikit terluka, jom kita buat tenggiri masak cuka. Sangatlah sedap. Masak cuka. Hey, what's up guys? Tengah berehat what's up ke guys? telah Semua bangun? video-video style begini memang sangat menarik. Hey, what's up guys? Tapi ini belum cukup menarik lagi. Sekarang ni yang paling menarik ialah di mana KA ni ada student-student, ada best student, ada fail student, ada repeat student yang cuba untuk memasak tapi kebanyakan tidak jadi, sampai tahap international student pun diambil juga. Gitu. Lepas tu bukan itu saja guys, sampai tahap yang kena korek balik dia punya video-video lama tu, di mana dia pernah buat sesuatu video yang absurd, ataupun ya kita tahu lah kan, kalau kita first time buat video memang 10 tahun yang lepas tu agak hancur lah video tu, bermacam-macam the unprofessional way of showing yourself untuk create your own brand. Lepas tu sekarang ni netizen, student-student baru ni cuba untuk rungkaikan benda tu, tapi sekejap lagi kita akan tengok. Ni, hui, mantap bos. Tidak jadi juga. What's up guys? Tidak jadi lagi. Tapi betul kan ni? Esto sí que es un flan. Bila dia sebut Khairul Aming, ada kan? Mana ada? Wah bang, bukan main gembira kau bang. Bukan apa, sampai ada orang komen juga. Dah tahu dah kenapa semua resepi dia menjadi, sebab dia pakai sudu kayu guys. Aduh. Ya ampun. Tapi kan abang ni macam pernah kita lihat lah. Rasanya sekali sekolah dengan anak kita ni, dia punya anak. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Student paling bagus guys. Hey, what's up guys? Ya Allah menghantuinya. Hey, what's up guys? Ya Allah menghantui. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Jom kita start. Hey, what's up guys? Jadi sudah guys. Ya Pada Allah. budak junior. Apa Wah, yang korang manja wah, sangat Kak. ni? Sikit-sikit fail, sikit-sikit nak komplain. Sampai kena sawan. Manja sangat korang ni. Kalau nak Ding, jadi Kak, best ding. student, kenalah ikut macam Maka. Dia kata jangan derhaka. Sibuk nak derhaka juga. Aduh, Macam mana Kak, nak aduh, dapat Kak. dean list macam Maka? Ya Allah Kak. Aduh. Wah. Ikut je Cikgu Apa KA kata? cakap Sombong apa, amat. ikut je. Dah suruh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Assalamualaikum, saya Jika daripada merasa Kementerian insang, Takdir guys. nak berikan peringatan mesra kepada pelajar-pelajar Khairul Aming
Jika Ya anda tak mampu nak Allah. teruskan, boleh sahaja lagi sehingga 28 Februari ni untuk anda gugurkan kursus Ada anda. borang lagi Tiada guys. paksaan, Ada borang tapi lagi. Ya Allah. memandangkan dengan laporan yang banyak, walaupun beberapa hari je kelas ni berlangsung, dah Ya ramai ampun. student yang gagal. Jadi Ya ampun. Dia ni paling gembira. Aduh. Saya Noh. dengan resepi KA sudah Ada press tiada apa-apa. conference lagi. Saya rasa Aduh, cukup pecah ya. sampai di situ saja. Bila naik food court kita dah case cuba, ni? it Food is what court. it is lah. Okay. Wah, Okey, bila naik pertama food sekali court guys. saya- Food court makin lama. Mohon stop ambil gambar dulu sebab saya memang silau, tak boleh flash lah. So minta maaf Batch tahun ni kepada batch paling semua manja. warga media sebab saya jemput datang pagi-pagi waktu sahur. KA masa pun ni. layankan Bukan apa, juga press confuse sebab ni. pihak saya dah buat kenyataan. Sudahlah, Jadi Prof. saya kena Hujung tuntut sem ni keadilan kami bagi pihak evaluate, saya Prof. jugalah. Kepada Kak Amin, kita orang buat tak jadi. Kita nak ikut step tengok. semua. Tak jadi. Hancur. Try next time. Sem depan boleh ni. Kepada Kak Amin, kita Wah. orang buat tak jadi. Apa ni? Daun. Kita nak ikut step semua. Bubur lambuk kan ni? Tak jadi. Ya Allah. Hey, what's up guys? Ya Allah. Jauh sikit bang, takut rabies. Memasak bang, bukan membuas. Bang jangan bang. Puas-puasan ni risau bau. Dan sekarang ni udang tu nak masak apa? Buasnya student ni, ya Allah. Kelas ujung macam ni lah, last tak buat apa-apa. Ini lebih kepada Saka ni. Ya Allah. Wah, first time guys, first time. Oh, okay. Wah, komen pun macam nerd sekarang ni. Ada orang kata ini kelas PPKI guys. Aduh. Adam, minum. Kalau Nah. tak, awas Nah, ini yang kita maksudkan tu, di mana netizen cuba mencari tahu balik zaman silam si Khairul Afif ni sampai terbocor semua benda guys. kau. Ini Bapa Adam, gemuk dan garang. Adam, minum susu ni. Lepas tu Adam macam, tapi Mami, Adam tak minum susu. Lepas tu kau reply, why Adam, why? Adam pun cakap, wah, tak nak. Adam, minum. Ya Kalau tak, ampun. awas kau. Ini Bapa Adam, gemuk. Bukan study assignment KA, study khazanah KA. Pernah tak kau nak masak telur and then kau perasan ada sebiji telur kat dapur, tapi kau lupa bila kau beli telur ni. Lepas tu kau bertanya soalan, telur ni dah busuk ke? Okey lagi. Dah busuk ke? Okey lagi. Cara nak tahu senang je, ambilkan mangkuk. Shikin, orang kata badan aku busuk, betul ke Shikin? Betul ke? Ya ampun, dia punya- taklah, wangi je Shikin, jujurlah Shikin, jujurlah. Tapi kalau kau masih tak yakin yang telur tu dah busuk, korang boleh pecahkan and then bau. Oh, dapat fail bos. Oh, ini siar. Wah. Habis guys, bocor. But alhamdulillah lah saya banyak belajar. Sekolah budak-budak macam ni. Ya Allah. But alhamdulillah lah saya banyak belajar. Boleh jadi. Ya Allah, malam-malam pun dia buat konten guys. Pukul 2 pagi tapi aku belum Khairul Amin baca bedtime story dekat anak dia. share lah resepi. Ini tahun 2021 bos. Berapa lama sudah dia share? 4 ke 5 tahun. Pilot Talk. Cak serai. Ya ampun. Guys, begini puding caramel pun terkejut. Okey, jadi ke tak jadi? Jadi kata kalau pecah sebab jatuh tadi kakak. Oh. Buka. Buka. Jadi? Kiralah. Jadi dah. Jadi tu.
Getok. Astagfirullah. Getok. Lucu ya. Hey, what's up guys? Korang dah balik daripada supermarket ke? Jom kita pergi lagi sekali untuk beli roti mantap. Yalah, Yang kaki cincang ayam dengan tu. buttermilk sauce ni sangat sedap. Okay, first ambil 4 ulas bawang putih, 3 cili padi kita chop. Lepas tu kita tumis dengan 1 sudu. Hey, Aduh, what's up guys? Korang dah hancur balik guys. daripada Nah, supermarket itulah ke? antara Jom beberapa kita pergi lagi sekali untuk beli apa roti. video compilation yang kita tengok yang memang mantap lah, sebab macam KS sendiri pun ada buat reaction juga beberapa makanan yang fail gitu. Jadi kita akan lanjutkan lagi dengan video-video next lagi, sebab kalau kita try untuk memasak memang ya, what's up guys, antara student yang bakal repeat juga. So itu saja daripada aku, thank you very much for watching, jumpa lagi next time.